Okey, depa buang padi habis dah. Daripada 8070 ni dia pergi ke 1545 habis dah, depa buang habis dah. Dia nak bagi kurangkan berat ni. Kurangkan berat. Dia tak apa berat sangat. Okey, mesin padi dia mungkin nak pi makan padi dululah sementara nak repair, nak buka apa tu kan. Dia nak pi buka apa sementara dia nak buka apa tudung sak apa semua tu. Sak jalan tu, mesin padi dia nak cuba pi makan padi tu. Dia pi menuai padi, dia pi potong-potong padi ni apa ni. Lagi tak apa dah. Mereka nak buka dulu penutup. Penutup sap, batang sap betul. Dekat trek tu. Lepas tu dekat gearbox pun kena buka juga kena. Kena buka juga tu. Sebab tu tengok abang ni kita ada buka juga dekat belah dalam tu. Dia mungkin batang ni dia sebelah-sebelah. Saya pun tak tahu, tak biasa tengok. Jangan bedek macam ni. Ada dalam rumah. Jangan ajar kan ni bagi. Aku kena baju betul. Daripada buka dah penutup. Tapi terbuka tak habis lagi lah. Sambil-sambil mesin padi pun duk buang padi. Ambil padi pun kan. Sambil-sambil tu duk repair jugalah. Okey, nampak mesin padi ni dia main dugaan macam ni. Dia main dugaan cabaran dia lekat. Lepas lekat lalu dia rosak lah. Rosak sak. Apa tu tak boleh nak pusing dia punya track ni. Dugaan dia main macam tu. Ni belah ni. Tak tahu belah ni pula macam mana. Tak tahu lah kan. Tak tahu kau kena buka dua-dua belah ke. Sebelah saja ke lah, tak tahu lah. Tapi rasa sebelah saja ke, rasa dua-dua belah kena buka. Tak tahu nak kata kan. Dua-dua belah tak pusing. Tak tahu lah belah mana pusing, belah mana tak pusing. Okey, bersambung dengan mesin padi dia pun buka tadi. Pun buka ni kat tepi ni. Patah ni ada patah. Okey, tengok. Besi pun patah ni. Tak kuat besi, barang lah biasalah. Kadang-kadang barang lah pun bukan nak upah tahan. Kalau tak tahan sangat pun tak boleh kot. Lagi kelang tak ada kerja, nak buat kerja pun kan. Duk kerja tahan lama. Mereka pun saja kena buat bagi barang tak cepat. Ni kan baru boleh kelang boleh buat barang baru pun kan. Tidak kelang pun tak ada ni ke. Kelang besi pun kan. Tak ada kerja. Barang tahan lama. Dia kena buat bagi barang tak tahan lama semua. Dia baru boleh kedai spare part pun ada laku. Kedai spare part pun ada laku. Kira kelang pun boleh buat kerja kan. Tidak, tak ada kerja kot. Tak patah. Tak rosak, payah kot lah. Lambat sikit. Untung kedai spare part. Biasalah apa barang lo ni kan. Okay, dia pun buka dah. Dia patah ke belah luar. Dia patah yang main ke luar ni. Tak apa. Cuma nak keluar dia. Ada belah dalam tu tak tahu macam mana. Ni, besi ni dia terpusing. Dia terpusing. Mungkin panas dalam ni. Dalam ni dia panas. Dia pusing besi. Dia kiat. Dia patah. Dia besi pun patah. Ada. Aku dah campur mana besi lah. Barang-barang lah biasalah kan. Dalam ni pun ada minyak ni. Tapi minyak ni pun tak boleh nak tahan panas dia tu. Dia kepok besi patah. Tempat-tempat dalam aku kita macam ada paksa dah kan. Ada punya gigi-gigi ni dia patah. Dia patah ni gigi-gigi ni. Ni gigi-gigi ni patah. Patah. Ni kabel atas dah. Kabel lock ni. Kabel atas dah. Tak gini bawa. Okey, dia cuba nak bawa keluar yang batang besi sap tu yang patah tu. Dia kena buka daripada dalam ni, bawah gearbox tu. Lepas tu dia nak kena tolak kot keluar ke tak tolak kot ni kan kita pun tak tahu lah. Tak kita tengok macam mana. Dia bawah ni dia mencabar lagi. Untuk dapatkan rakaman memang sangat mencabar lah sebab dia nak kena masuk bawah tu macam rasa tak boleh nak buat rakaman lah. Dia buka dalam gearbox tu. Dia nak kena bawa keluar daripada dalam tu dulu ataupun tolak keluar ke belah sana. Dia memang mencabar sikit untuk buat rakaman kat dalam ni sebab dia sempit dah. Dia macam ni je lah hampa boleh tunjuk kot dia. Dalam tu dia mencabar lagi. Dia ada gigi-gigi apa semua dalam tu. Dia balik jalan dah. Dah abang kita dah buka dah tu. Dia buka gigi-gigi apa kan kita pun tak tahu lah. Buka apa dia dah. Tak apa dah. Dia buka nak dah tu dah.
Dia pakai batang buk panjang apa, batang pipe besi panjang tak apa. Cuma kita tak tahu lah dia buka apa dia kan. Mungkin nak buka keluar ni lah batang besi ni. Dia patah dalam. Kacau, besi pun patah. Okey. Daripada cuba nak buka keluar tapi dia tak nak keluar. Tak tahu siapa dah ada sangkut. Dia tak boleh nak buka keluar, dia sangkut. Daripada cuba buka keluar, daripada nak tolak main buka keluar kan. Tapi tak boleh. Tak tahu siapa dah. Dia tersangkut pula. Tapi tak apa dah, nanti dia bawa keluar. Dapat barang baru lah. Masuk balik. Tak apa dah, boleh pasang balik lah. Lepas tu kalau boleh kerat padi apa lah. Tapi kerat padi habis dah kerat. Tapi tak apa lah, boleh jalan balik dah. Tak apa dah.